Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ashraf bin Aini dan saya akan buat refleksi tentang perancangan sebelum pembelajaran lah, yang mana ianya merupakan komponen penting dan berterusan dan sentiasa digunakan sepanjang kami menjalani latihan mengajar, yang mana kami mengaplikasikannya dalam menulis rancangan pengajaran harian ataupun RPH. Okey, baik. Untuk refleksi saya rasa saya boleh bandingkan antara kedua-dua kelas yang saya dapat, iaitu yang mana satu kelas saya mengajar matematik dan satu kelas saya mengajar kimia. Yang mana untuk kelas yang saya mengajar kimia, bagi saya ianya agak mudah untuk saya menetapkan objektif pembelajaran dan standard pembelajaran. Kerana bagi saya mereka amat cepat tangkaplah apa yang saya mahu ajar pada hari tersebut. Sebagai contoh, untuk satu bab akan ada 3 subtopik, yang mana saya boleh letakkan 2 subtopik pada satu sesi pembelajaran, contohnya pada 2 masa ataupun 1 jam, dan boleh capailah, dan saya boleh tengok mereka mencapai perkara tersebut melalui latihan dalam buku aktiviti ataupun lembaran kerja yang saya edarkan. Okey. Jadi ianya agak mudah untuk saya pantau. Manakala untuk kelas yang saya mengajar matematik, bagi saya agak sukar untuk saya menetapkan kerana mereka agak perlahan dalam menangkap pembelajaran. Sebabnya untuk sesi pengajaran yang pertama, kerana saya belum masih betul-betul tahu mereka, potensi mereka ataupun cara mereka belajar, saya telah menetapkan 3 standard pembelajaran dan 3 objektif lah, dan 3 hasil pembelajaran ataupun kriteria kerajaan. Tapi bagi saya, topik itu adalah topik yang boleh dikatakan mudah untuk saya terangkan dan mudah sebenarnya untuk difahami oleh pelajar, sebab ianya tak melibatkan apa-apa perkiraan. Kalau doktor tahu, saya mengajar topik matematik logik, jika maka kan. Maka bagi saya boleh faham lah, untuk saya bagi pelajar faham tu agak mudah. Sebab mereka pun dah belajar perkara tu dalam sains, di mana mereka buat hipotesis, mereka buat inference. Tapi mereka masih kurang faham lah, dan saya terpaksa ulang-ulang perkara yang sama berulang-ulang kali untuk membuatkan mereka faham. Jadi objektif pengajaran itu tidak dapat tercapai pada hari tersebut. Jadi bagi saya perancangan ini amat penting dan sepatutnya dilaraskan untuk disesuaikan mengikut pelajar-pelajar yang kita ajar, dan tak semua pelajar mempunyai tahap penguasaan ataupun tahap kefahaman terhadap subjek yang sama. Maka kita perlu ubah cara pendekatan kita, dan kadang-kadang kita perlu kurangkan sedikit apa yang kita buat dalam perancangan pengajaran kita supaya semua pelajar dapat capai objektif. Kita tak boleh buat supaya hanya 2 orang pelajar capai semua objektif, tapi keseluruhan pelajar lain tertinggal hanya satu objektif sahaja. Sebaiknya kita cuba untuk libatkan semualah dalam pencapaian objektif, kerana lebih mudah untuk kita teruskan pelajaran sekiranya tiada yang tertinggal. Okey, jadi itu sahaja untuk refleksi saya. Sekian, terima kasih.